Gout boleh datang bila-bila masa walaupun umur masih muda, tapi ramai tak tahu sakit sendi dan kaki bengkak tu sebenarnya isyarat awal badan kita. Gout juga berlaku bila asid urik dalam badan terlalu tinggi. Bila terlalu banyak, ia akan mula mengumpul dalam sendi dan menjadi kristal halus. Kristal ni lekat dekat sendi, kaki, lutut dan jari, buat sendi rasa bengkak, pedih dan mencucuk bila bergerak. Ramai sangka cuma penat atau salah posisi, tapi sebenarnya sendi dah mula beri signal awal. Kalau biar lama, sendi makin keras dan pergerakan akan terbatas. Selain sakit fizikal, ramai rasa stres sebab aktiviti harian terganggu. Nak jalan jauh, nak turun tangga, nak solat selesa atau bermain dengan anak pun akan jadi cabaran. Bila badan bagi signal awal tapi kita buat tak tahu, lama-lama rasa putus asa datang sekali dengan sakit sendi. Itu yang ramai tak sedar, gout bukan sekadar pedih kaki tapi boleh ganggu mental dan emosi juga. Jadi macam mana nak bantu badan? Ramai orang mula ikhtiar dengan kapsul tapak baru. Bahan utama dia adalah Cortet Phellodendron, iaitu kulit kayu retak. Memang terkenal dalam herbal tradisional untuk bantu masalah gout. Cortet Phellodendron ni bantu turunkan paras asid urik, pecahkan kristal halus dalam sendi dan kurangkan bengkak. Selain tu, tapak baru juga ada herba tambahan untuk menyokong sendi supaya lebih fleksibel dan ringan. Ambil 2 biji pagi, 2 biji malam. Lama-lama korang akan rasa sendi lebih selesa dan mudah bergerak. Ini adalah ikhtiar semula jadi, bukan ubat. Kalau korang selalu rasa sendi tegang, kaki bengkak atau pedih bila bergerak, jangan tunggu lagi. Klik di link di bawah yang saya sediakan untuk dapatkan kapsul tapak baru dengan diskaun dan penghantaran percuma. Bertindak awal supaya gout dan asid urik tinggi tak ganggu hidup korang lebih lama.